Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Tamanni. Bab tentang tamanni dan orang yang mencita-citakan syahadah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Tamanni. Tamanni ni maknanya mencita-citakan sesuatu yang mustahil dicapai. Satu. Yang kedua, mungkin dicapai tapi amat sukar, susah. Dia kalau sesuatu yang mungkin kita capai, itu orang panggil taraji. Kita mengharapkan sesuatu yang boleh kita capai, itu taraji. Tamanni ni angan-angan ataupun mencita-citakan sesuatu ni boleh ke tak boleh? Kau semua tamanni ni tak boleh. Orang panggil masuk dalam angan-angan. Angan-angan mak jening, belaka tamanni ni. Dia nak ceritanya di sini, tidak. Ada tamanni yang boleh, ada tamanni yang tidak boleh. Tamanni harapan. Kalau kita ada kuasa, kita sepatutnya jangan berangan-angan saja. Kita kena buat. Kita buat. Setakat mana boleh buat, buat. Dan jangan kita mencita-citakan sesuatu yang mana faedah dia tu hanya berupa kebendaan ataupun duniawi saja. Kalau nak tamanni, kalau hak boleh, hak Islam ajar ni, tamanni hak ada faedah untuk hari kemudian. Misalnya hak kemuncaknya mati syahid lah. Mati syahid. Tu kalau kita mencita-citakan hak tu, tak apa. Mana mati syahid ni kalau nak kiranya untuk agama buat kerja sampai mati. Kalau nak kira faedah dunia ni tak ada satu. Tapi dia sanggup. Sebab apa? Dia fikir tamanni hak akan datang. Itu tamanni yang mahmud, yang terpuji. Tak apa lagu tu. Jadi kita untuk mencita-citakan kalau dapat kita buat. Kita tidak akan teragak-agak. Kita tidak akan takut untuk mati. Hak ni hak kemuncaknya. Setara Nabi SAW yang begitu dikasihi oleh sahabat-sahabat dia, Allah SWT kasih pun dia nak mati. Hak tu hak faedah sebenarnya, hak berguna sebenarnya kepada manusia. Hak nombor satu sekali, iaitu akhirat saja. Balasan daripada Allah SWT. Nabi SAW sebut kalau dia hidup semula, dia nak mati semula. Hidup semula, dia nak mati semula, mati syahid. Itu hak dia nak. Kalau mati syahid, dapat ke dia selepas pada tu? Tak dapat ke apa. Hak dunia, hak dapatnya hak akhirat. Hak tu hak naknya. Bau maja' fit tamanni wa man tamanna syahadah. Dan orang yang mencita-citakan mati syahid. Ada cita-cita untuk mati syahid. Hak tu molek. Sebab apa molek? Sebab Nabi SAW pun mencita-citakan. Apa disebutkan Nabi SAW mencita-citakan? Sebab dia ni tak akan mati syahid. Kira-kiranya dia tahu dah. Dan ayat pun turun dah, wallahu ya'simuka minan nas. Allah akan menjaga engkau daripada manusia. Bila turun ayat tadi, Allah SWT jamin dah. Tak ada manusia boleh memudaratkan dia. Jadi tak akan mati syahid dah. Sebab tu Nabi SAW kata, aku nak sekali. Ini macam tamanni. Tamanni ni sesuatu yang mustahil. Sebab kita nak jadi muda semula. Itu tamanni lah tu. Dalam budak nak jadi lagu tak boleh. Itu tamanni. Jadi Nabi SAW ni pun lagu tu juga dalam bab ni. Tapi dia nak ceritanya oleh kerana molek sangat mati syahid itu. Maka dia nak. Yang menjadi cita-cita dia akhirat, bukan dunia. Tidak kata merintah tu mana nak dunia. Sebab tu Tuhan bagi kemenangan demi kemenangan, pertolongan demi pertolongan kepada mereka. Dengan sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan bahawa Abu Hurairah berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya, kalaulah tidak kerana beberapa orang yang tidak suka ketinggalan di belakangku, yang tidak suka ketinggalan untuk pergi berperang bersamaku, aku pula tidak mendapat sesuatu kenderaan untuk diberikan kepada mereka, tentulah aku tidak ketinggalan di belakang, ataupun tentulah aku tidak ikut serta dalam peperangan. Nabi SAW bersabda, demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya, kalaulah tidak kerana ada orang-orang yang tidak suka ketinggalan di belakangku, mana aku pergi perang, dia tidak suka, dia duduk di rumah, dia nak pergi juga. Ni ada orang-orang yang lagu ni. Dan aku pula tidak mempunyai kelengkapan, tidak mempunyai kenderaan untuk diberikan kepada mereka. Sebab nak perang ni dalam Islam, dia tak boleh pergi tak tu kalau lagu tu. Setara Nabi ni, kalau nak kira dia boleh doa, mukjizat dia tu guna. Dia nak ajar kepada kita bahawa Nabi SAW tu dia pun menggunakan asbab yang zahir juga, asbab yang biasa, sebab biasa. Jadi sebab zahirnya lagu mana? Dia nak ajar kepada kita. Kita tak boleh nak pergi perang pun kena tengok kemampuan kita. Ini sampai Nabi, kalau tak ada kenderaan, tak ada kuda, tak ada apa, tak boleh. Nabi SAW tidak paksa
tidak suruh sahabat-sahabat dia buat benda yang tidak mampu. Tak cukup sebab zahir. Dia kena cukup sebab zahir dulu. Lepas pada tu ada sahabat-sahabat pergi perang kan, air tu atas air tu jalan kuda dia, jalan atas air, bukan salji, air biasa ni. Tu kemudian tapi dia siap dulu kuda. Lepas tu barulah tu habui. Kalau tak cukup senjata tak boleh. Itu caranya kita. Begitu juga kita sekarang ni. Kalau kita tak cukup senjata, musuh kita ada senjata hebat-hebat, kita ni ada gapo. Jangan buat semangat tak tu pasal. Takbir pakai nak pergi nak boleh. Bukan cara Nabi SAW. Tak cukup senjata tak boleh. Ni setara dia ni. Kita lagi lah. Mana kena cukup. Cara senjata hak biasa ni. Kita buat setakat hak kita mampu. Banyak lagi benda lain hak kita tak buat. Hak boleh buat. Dan aku tak ada pula kenderaan nak bui kepada mereka. Kalaulah tidak sabit demo ni, aku mesti pergi setiap peperangan. Aku tidak akan ketinggalan di belakang. Mana aku akan ikut serta dalam tiap peperangan. Tapi Nabi SAW ada juga setengah-setengah peperangan dia tak pergi. Apa sebab? Kerana nak jaga ni. Banyak hikmah dianya. Salah satunya nak jaga pada hak ni. Sedihlah demo ni. Nabi pergi, kita tak boleh pergi. Sahabat-sahabat dulu sedih, tak boleh pergi perang jeri. Tafidhu a'yunuhum. Qul la ajidu ma ahmilukum alaih. Tawallau a'yunuhum tafidhu minad dam. Jeri sahabat-sahabat ni. Kalau kita suka, kita kata tak pergi perang mujur. Sahabat-sahabat ni jeri. Itu dalam Quran sebut. Dia tak boleh. Aku cacat, aku buta, tak boleh pergi. Jeri. Kalau boleh dia nak pergi. Tengok. Bukan Nabi SAW saja nak mati syahid. Sahabat-sahabat pula gitu. Sebab itulah Tuhan bagi kemenangan kepada jiwa dia. Dia nak berjuang Islam ni bukan untuk dunia. Mati syahid. Barulah orang Islam ni berjaya. Kalau orang Islam ni mereka tu taman ni dia nak supaya orang lain juga, tak boleh. Tak boleh. Itu kaedah dia. Sunnah perjuangan Islam memang dia kena lagu. Nabi SAW tak pergi. Sebab apa? Nak jaga. Nak jaga. Kalau tidak sedih sangat. Jadi apa yang berlaku kepada Rasulullah tu, kadang-kadang nak suruh kita ni jadi reda sikit. Tidaklah sedih sangat. Kepada setengah orang terlepas sembahyang biasa ya. Tak ada gapo terlepas sembahyang. Terlepas waktu sembahyang biasa. Qada kita kata. Pada setengah-setengah orang sedih benar. Sebab apa? Dia berasa Nabi SAW kata orang terlepas sembahyang subuh, sembahyang asar, supaya dia kehilangan sekalian harta benda dia dan anak pinak dia. Tak sedih lah mana? Orang yang kalau anak pinak dia mati belaka, harta benda dia hilang belaka, sedih tahu mana orang tu? Cuba bayang. Kalau sedih lagu ni kalaulah dia tahu Nabi SAW tak pernah tinggal sembahyang dalam waktu sama, lagi sedih. Lagi sedih. Ni Nabi sendiri pun ada terlepas waktu sembahyang subuh, sembahyang luar waktu. Ada. Nak menceritakan muka sembahyang ni kan anak hari kan, ada gitulah terlepas. Jadi kalau kita terlepas, Nabi pun ada terlepas juga. Kita reda sikit, tidaklah sedih sangat. Orang kuat sangat sedih pun dia kena ingat Nabi tu. Siapa tak kerja buat kok, dia tinggal sembahyang subuh tu. Siapa dia kena kira lebih faham, lebih berasalah kerugian. Tapi Nabi SAW buat seperti biasa, hakikat. Kalau tidak sengaja, tak usahlah sedih. Cuma kena jagalah semula, jaga. Sebab apa? Nabi SAW sendiri pun pernah berlaku kepada dia. Kalau sesuatu tu pernah berlaku kepada Nabi, makna benda ni benda yang tidak besar sangat. Tidak besar tapi boleh dimaafkan. Sebab itu berlaku kepada Nabi SAW. Tapi macam berzina, macam minum arak, itu tak pernah. Secara lalai, secara gapo pun tak pernah. Maknanya benda tu besar. Tapi kalau macam tadi terlepas sembahyang, Nabi pun ada. Supaya apa? Supaya kita ni tidak sedih sangat. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai pengajaran kepada pemimpin kemudian. Takut-takut orang kata pula, kan kalau Nabi pergi sokmo perang, orang kemudian kata, presiden pun kena perang juga. Hak kemudian Perdana Menteri pun kena pergi perang juga. Nabi dulu pergi sokmo. Kan orang kata gitu pula. Nabi SAW buat gini, dia nak ceritanya ada kalanya pemimpin tak pergi, lebih baik lagi sebab dia boleh merancang, dia boleh mengatur strategi dan macam-macam lagi. Dia buat ni kalau pemimpin tak pergi. Dan Nabi SAW pun tak pergi dengan maksud dia nak ayatkan dia pemimpin ni tak apa kalau tak pergi, kerja dia banyak lagi. Bukan satu kerja tu saja. Yang ketiganya, Nabi SAW boleh buat banyak lagi kerja yang orang lain tidak tahu, yang Allah SWT tahu, untuk dia buat semasa dia tidak pergi perang. Banyak lagi yang mana kira-kiranya orang lain tidak boleh buat lah. Itulah di antara hikmahnya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda, demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya, aku mahu sekali berperang di jalan Allah, kemudian terbunuh, kemudian dihidupkan, kemudian terbunuh, kemudian dihidupkan, kemudian terbunuh. Abu Hurairah mengucapkan 3 kali
dengan mengatakan asyhadu lillah, aku bersaksi atas nama Allah bahawa Nabi SAW benar-benar telah berkata begitu. Yang ini 3 kali. Dan aku nak sekali kalau aku ni terbunuh fi sabilillah, kemudian dihidupkan kemudian berapa kali? Lagu tu 3 kali. Abu Hurairah kata, aku asyhadu lillah, aku bersaksi dengan nama Allah, bahawa memang Nabi SAW kata 3 kali lagu tu. Maknanya isyarat kepada mati syahid itu boleh dicita-citakan oleh seseorang untuk mati syahid. Boleh. Hak ni boleh. Sebab apa? Sebab Nabi SAW sendiri pun mencita-citakan mati syahid. Boleh. Tidak salah. Hak kata tidak boleh, la tatamannau al-maut, jangan kamu mencita-citakan kematian waktu mati biasa. Kerana sedih, susah hati sikit, Allah baik matilah. Tak sedih lagu tu. Waktu Nabi tak boleh. Tapi kalau mati syahid tak apa. Mencita-citakan, kita simpul dalam hati kita nak mati syahid, tak apa. Nak mati saja tu tak padan. Kalau mati syahid ni kira-kiranya padan. Walaupun sebentar mari dalam dunia pun padan. Untuk bawa pergi ke akhirat, untuk bekalan yang abadi tu, yang selama-lama tu padan dengan mati syahid.